Hey, welcome back to the block. Kahat. Yeah. Baru nak tanya. Hey, okay, it's your boy Neddy, and this is your boy L, and this is your boy Ryan. Ryan Alright, Tan. I'm not gonna waste any more time. Let's get right into it. Let's go. Dah kena dengar. Kau step dia step goyang-goyang ke? Damn, that shit was dope. Intrusive thoughts. Action sial. Tak tahu boleh nyanyi. Tak ada intrusive thoughts though. Just had to do it lah. Hey guys, selamat datang. Selamat kembali kepada podcast kami. Welcome back. Yes. Tak ada Nadi, tak ada cerita tu Tak ada Nadi, tak ada cerita tu. Kita feeling je. Kita feeling aja. Okay, so guys, apa khabar, semua sihat? Sihat Aku rasa korang semua sihat lah. Okay, Alhamdulillah. So anyways guys, kau tahu tak, Aku ada this thing about people lah. Macam aku senang triggered kalau something macam really that I don't like happen to me. Macam just recently aku nak pergi kerja kan. Aku turun bawah. But every night dorang ada this group of people. Kawan belah aku tau. Dorang ajak anjing-anjing. Dia macam the dog community. Kira Rumah sini. Kira ni kau punya pet peeve bro Pet peeve apa sih? Kira pet nama peeve Kepala pisang. Regu suruh pergi sekolah dulu main longkang. Itulah. Aduh. Okay, kau pandai sangat, kau explain lah. Pet peeve apa? Benda yang boleh trigger kau. Ya. Ah. Ya ke? Iya ke? Korang cek perpustakaan. Perpustakaan. Kamus. Kamus Dewan. Kamus Dewan. Oh, so pet peeve tu apa? Kira benda yang boleh buat kau trigger mah. Kira kau tak suka lah. Oh, kira kalau tak suka, tak suka, tak nak pet peeve sangat apa? Dia pet nama Pif lah. Okay. So, okay. Since korang dah bilang aku this term pet peeve kan. Apa kau punya pet peeve, bro? Kau tanya orang, kau cerita setengah jalan musibat. Oh yeah, sorry. Habis korang buat pasal pet peeve, aku Pasal ingat. anjing kat bawah blok musibat. mana Aku tu- dah tengah tunggu kau punya penutup. Apa cerita ni? Oh, penutup dia gitu je tak. So, habis aku nak pergi kerja. So, aku pula pantangan kalau aku bukan tak suka anjing. Aku just don't want them near me. So, dorang akan kat bawah blok aku ni, dorang akan ramai-ramai macam persatuan penganjingan. Ya, stop. Anjing ada dua makna tau. Menganjing ke di anjing? Tak, ni anjing. Anjing pun satu. Anjing. Bukan wubu Bukan. Bukan wubu. Bukan Okay. So ada wubu lah. Okay. So yang apa tu, yang woof ni. Kau tak suka pasal bau ke? Pasal bukan. memekak ke? Okay, satu memekak. Habis diorang ramai-ramai. I think around 10 people, 9 people at least. And each of them ada dua anjing. Ada satu. So kau imagine berapa ramai situ. Habis malam-malam aku selalu keluar pukul 9:30. Habis memekak tu. Nanti they start to bark here and there like. Itu dah macam bulldog. Kira kau nak counter balik boleh tau. Apa? Kau dalam otak kena nyanyi gini tau. Apa? Ini ada anjing comel, bunyinya begini. Miau. Terus kau begitu tu. Tak ada, yang kau miau kenapa? Kau miau. Apa? Miau. Kau pun tak pergi sekolah. Tak pergi kau. sekolah. Bunyi Cikgu anjing dan cakap, kucing pun tak boleh "Woof." bezakan. Kau cakap miau. Yelah, kau musuh dia. Tak Bawa ada. lah kucing turun. Cat dog. Okay, so itu aku dah pepi. Actually aku banyak asis korang cakap like benda yang boleh trigger kau. Aku dah banyak saya. Serius lah. Aku banyak bro. Aku paling pantang kan kalau bila kau tanya aku benda. Kau bila dah tanya aku benda, that means kau tak tahu apa benda yang kau tak tahu tu. Correct. That's why kau tanya aku. Ha. Tapi bila aku explain dengan kau, kau ajar aku balik sia. Like bila Ya, let me guess. Orang tua. Yes bro. Yes, aku got I love old people lah bro. I love old people lah bro. But then some of them Some. Walau wah cakaran macam Malayan Dragon Ball Malayan atau Malairan? POWL polling. Walau I cannot sia. Bukan Kira cannot, I cannot sia. kau punya love orang tu ada double meaning. Ada meaning. Double So I mean I meaning, love bro. old people bro. But some of them cekik darah tu.
Betul. Cekik darah tu. Literally Macam like nanti diorang tanya aku how to go here, how to go there. How to do this, how to do that. Nanti bila aku dah ajar, but like this can what? Butuh. Kalau kau tahu kau fikir sendiri ya Syul. Muka What muka the gitu. Hati aku dah then okay lah, you do one lo. Aduh, aku ajar sia. Habis kau macam gini aku. Terus sedih aku. Iwa dia ni badan je besar hati kecil sia. Dalam kau lagu sedih lah. Bukan lagu Astaghfirullah. sedih. Mana lagu sedih aku Ini bukan lagu sedih. Nampak, semua tengah tunggu lagu sedih. Ya, itulah. Dia terus lost Aku tak tak dengar apa. imagine pasal aku tak boleh dengar. Okay, dah tak payahlah. Yelah. So yalah, macam gitulah. Pet peeve aku banyak gila duk. Tapi aku nak korang share. Aku just wonder lah apa yang boleh trigger kau. Let's start with Ryan. Bukan Ryan tau, Ryan. Kira kalau aku cakap aku pun kena slam tau. Dah lah, aku dah cakap aku kena slam. Betul. Aku pun kena pasal aku tak suka orang tua jalan depan aku. So, apa masalah korang dengan orang tua ni hari ni? No. Imagine kau tengah, let's say aku situasi aku nak terbirak. Okay. Aku nak balik rumah, aku nak rush. Bontot dah kepit ni Nak kepit bro. Kira Kepit, bro. cold sweat lah. Aku sweat bro. Kali lorong dah sempit. Okay. Kau pula ambil 2 space Aku storage dah besar Syul. Tu tak apa. Pakcik depan aku jalan slow duk. Aduh. Bro. Habis? Dia kira jalan gini tau. Gini slow bro. Aduh. Aku punya kesabaran dah tak ada. Aku nak terberak lagi tau. Paling tak suka tu orang jalan depan aku pelan-pelan. Lagi orang tua. Janganlah cakap gitu. You love old people bro. I love old people lah. I really love old people. You know, I love my mom, my dad, my grandmother. Yeah, everyone. But then But sometimes kan, kau dah tua duduk rumah je lah. jangan cakap gitu. Diorang pun ambil angin bodoh. Tak baik Syul. Tapi kira hari tua aku, Cukup tahu orang pula bastard kau. tak ada. Kutuk Aku kau. takkan keluar rumah bro. Bidik. Mana kau tahu? Sumpah. Mesti aku Sedangkan call kau sekarang turun aku muda gini, aku malas nak keluar rumah. Sudah. Mana tu makin tu makin aktif makin slim. Betul lah Tak tahu bro. bro Slim You never know. shady. Sekarang aku kira XL. Kalau dah tu, mana tahu. Kau XL. Lah. Bidik saya. Bukan triple X ke? No, ni is the mindset. Oh, this is the mindset. Mindset T20 I mean aku T20. ni mesti pop. Pop Tapi aku suka lah. Saya dia serius. Aku suka dia. Kira berbual Dia kan relax berbual tau. gini tau. Nak makan mic ya. Dia real lah. Saya dia serius. Aku suka tengok video dia. Kelakar saya. So, jelah aku je pet peeve is orang tua jalan depan aku lah. Takkan kau ada satu je saya. Aku dah banyak. Okay, Tapi tak apa. nanti kita go with Uncle L pula. Engkau pula L. Apa kau ada pet Kalau peeve? aku okay, antara yang boleh trigger aku orang yang hogging kat lane kanan kalau aku tengah driving. Kalau kau tengah driving. Cuak boleh trip asial. Habis kau Habis the best part apa tau, dia hogging, dia bawa sama speed dengan lane kiri. Jadi kau tak ada chance nak overtake kau. And diorang tak realise, diorang tak tengok blind spot ni semua baruah ni kan. Diorang tak tengok blind spot, diorang tak perasan tau. Diorang tengah hogging, kereta dah queue kat belakang banyak tau. Aku jenis suka bawa kat lane tu, aku suka bawa slow. Tapi kadang-kadang lane tu pun ada macam truck apa bawa slow kan. Aku nak kena masuk lane 1 apa. Bila masuk lane 1 pula haram jadak kat sebelah bawa sebelah truck sama speed. Aduh, boleh trip Ni aku dah tahu. Aku tak boleh relate pasal aku tak boleh lesen. Betul. Allah. Tak, tapi aku dah tahu dia punya driver. Orang tua kan. Tapi dulu aku used to have this perangai apa tau. Orang driver yang bingit, aku bingit kan, aku akan kejar macam cik pasal balik. Tapi sekarang aku just can't be bothered. Janganlah bro. Aku masuk balik kiri. Orang tua lah sial. Sayangilah kadang-kadang orang muda anda. juga. Sayangilah. Tapi kalau di belakang, aku kadang-kadang hari siang kan, kita depan boleh nampak dalam sikit kan. Kalau kau nampak macam botak tengah kilat-kilat dah tahu. Aku pun nak dekat botak tengah sial. Kalau boleh terasa tau. usually orang botak tengah kan, kau sel. aku panggil BTRT. Betul. Oh, okay, faham. Kau tahu mana apa? Botak tengah rambut tepi. Betul. Nasib baik aku belum BTRT lagi sial. Kau tak boleh bro. Jangan bro. Jangan sampai ke sana lah. Kau kira kau ada rambut dah padang golf. Sial lah. Betul korang dah. Rumah je kau padang golf lah bro. Sial. Sial lah. Ya, padang golf. Sial lah. Okay. Itu kau punya pet peeve.
Okay, that tu. one is on the road lah. Aku talking about like kat luar, like it's not in the car. I don't want it to be in the car. Aku nak kau macam tengah jalan ke, tengah kerja ke. Benda yang banyak orang boleh relate Yeah. Kita kembali ke kau dulu. Kasi aku fikir. Oh, aku Macam gitu Aku tak. Okay, kasi dia khayal tak boleh fikir. agak Kena- sial je. Aku belum tahu nak cakap apa tau. Tak lah. Another pet peeve of mine is bila aku tengah nampak. Aku garuk. Okay, aku dah tahu. Saya betul. Cikgu boleh? Saya turn. Saya dah ingat. Dah ingat pula. Kawan yang dah lama tak jumpa tiba-tiba message. Tanya khabar. Aku tahu dia message apa. Bro, dah lama tak jumpa. Yes lah. Apa tu nak how about some catch up session bro? Nanti dia datang bawa iPad. Confirm pakai Kalau smart. tak bro, dah lama tak jumpa. Jam 100 boleh? Ada antara dua lah. Rabak tu. rabak, bro. Tu rabak tau. Itu aku pun boleh sort tu. Tak strong tu. Ya, tapi yang paling benci yang insurance lah. Siap tu aku tak boleh saya. Aku actually okay dengan insurance. Semua insurance ni memang important. Tapi itulah kawan lama ni kadang-kadang cekik darah juga. Bukan macam orang tua je. Kira orang cari kita for their benefit. Jadi itu yang geram tu. Aku ingat kau like genuinely kau nak connect balik aku. Kira Cukup time? Kira insurance agent semua, dia genuinely care for you bro. Betul juga. Dia jual cash shield. Dia jual cash shield lah, medishield lah, apa shield lah. Tapi satu shield orang tak jual. Apa? Shield talks. Shilling. Salah. Apa? Captain America na shield dia tak jual. Sorry lah. Aku tu weak lah. Aku rasa shield talks tu lagi Tak kelakar. strong. Tak strong. Aku rasa shield talks tu lagi kelakar. Betul lah. Sorry lah. Saya cubalah nak buat kelakar. Tapi ada orang pernah cakap saya tak kelakar. Alamak. Dia lagu sedih ni baru Tapi lagu sedih. the thing is not Tak ada lagu sedih, the thing mana? is not kau tak payah jadi kelakar. Pasal apa? Muka kau memang kelakar. Betul. Muka komedian dia muka. Thanks bro. Kau jangan buat kelakar. Tak ada. Terus thanks bro. Nampak malu. Thanks bro. Bodoh lah dia ni. Okay, apa lagi pet peeve kau? Okay, aku orang yang tak ada situational awareness. Masuk kau? Kira kau you're not Tak aware tu of read your the room situation. Okay. Kira macam ni true story lah. Oh, terus Back when COVID ni time. Okay. Bila my wife was pregnant, dia kena COVID. Okay. So aku pula nak kena buat swab test lah. Sendiri swab kit apa benda. Ya, Yang swab di- test lah jangan swab lidah. Betul. Swab test sendiri lah. Kira aku kena pergi di shopping mall lah. Toilet tu nak kena Shopping pakai tu buat swab mall? test. Serius. Klinik tu suruh aku pergi shopping mall ni pakai toilet dia. Tu buat swab test. Serius. Aku pun tak tahu asal. Mental. So bila aku tengah Ni rushing. waktu COVID tengah panas lah. Kira baru-baru start COVID lah. Okay. So aku tengah rushing nak pergi tu toilet. Nonya depan aku. Dalam shopping mall tu, Nonya tu boleh korek telinga sampai jalan tiap kiri kanan bro. Kau tengok Orang tua lagi. Orang tua bro. Dia tak aware of the surrounding bro. Diorang tak peduli. Orang tu ni dah tak Itulah, peduli. Diorang kat dunia diorang. Diorang Aku berpincau Chan lah, tua bro. jadi Chan orang juga bro. Ada Chan tau. Ada Chan bro. Cukup time orang buat podcast, bawa pasang kau. Kau standby lah. Kau standby bila kau dah tua. Yeah, so dia macam mengamuk. orang tak ada situational awareness lah. They cannot read the room like there's something going on and kau macam in your own world kan. Faham? I mean it's good and bad lah. Tapi No, memang it's only bad lah. Orang yang tak tahu read the room ni it's only bad pada Tapi aku. It's ada good for that yang person lah. Dia tak ambil kisah pasal benda luar. Dia tak peduli. Yeah. Oh, then kalau kau dah cakap gitu aku pun ada lah. Apa dia? Yang orang jalan pakai phone tak tengok surrounding kau. Oh, Gila, yes lah, aku yes boleh lah. annoy sial. Lagi-lagi nak crossroad bedtime. Kan alamak, that's how accidents happen. Correct brother. Tapi diorang kira tak tahu apa yang terlalu engross sangat kat phone diorang. Jalan pun nak kena tengok phone sial. Ya. Habis surrounding kau dah tak aware tak apa. Habis kadang-kadang people have to give you way instead of you giving other people way. Kau faham tak? Correct. Macam kau pernah jalan tak? Macam kau rasa like every time you walk tempat ramai orang, tapi kau yang kena kasih jalan kat orang tu, bukan orang tu kasih kau jalan. Ya. Tapi Lagi apa tau, dia tengah yang jalan towards kita is taking more space. correct. Jadi Kau masukkan aku pun sekarang. Sial, maksud aku ramai orang. Shit bro, shit. Tapi dulu aku macam gitu juga. Suka jalan pergi tengok phone. Kau tak bagus tau. Sampai one day aku terlanggar tiang. Apa ada betul kau. From there aku tak akan jalan pergi tengok phone. From there aku tak akan. Aku pun ada that habit. Keluar train pakai phone dulu. Until one day aku tersandung. Kau tu yang gap yang train dengan platform tu kan. Ada lubang sikit kan. Yang kata yang phone kau terjatuh dalam. Tak. Aku tersandung sikit lah. Macam Sandung apa?
Tersandung tu macam Allah, dek ni lagi satu tak pergi sekolah ni. dia macam bila tersandung ni. Macam senandung. Awan malam merah, kau tahu? Aku tahu buat kedundung ya. Ada? Betul lah. Betul Dia lah, macam buah betul. kedundung. Betul. Dia kalau kau tahu kat lantai, kau langgar bersandung juga. Betul. Serius lah. Yes. Aku tak faham tak apa. Trip lah saya, trip. Kau trip lah, just trip. Oh, je. trip. Bukan trip. Kau jangan buat aku trip. Tapi jangan. MRT pun kadang-kadang macam sial juga. Aku kadang tengok phone. Aku nak turun station ni, aku turun station lain pula. Memang Oh, padan. okey. Itu memang padan muka kau. Confident bro, confident keluar. Salah. Tempat lain. Salah. Tu crossover platform. Go to the other side, naik train balik. Betul. Bodoh lah tu. Then from there aku just simpan phone kat poket je. Jangan jalan jangan pakai phone because there was an accident way back. It happened in a MRT station, tak salah aku. Dia pakai phone or what, tapi tak salah aku dia punya escalator is under maintenance. Habis perempuan tu tak perasan. Habis dia jalan jatuh boy. Kedeng. And rabak gila. So it became an issue It became an issue. Perempuan muda ke tua? Muda tu. Muda. Habis dia try to put the blame on korang tak? Selalu kan orang tak tahu. gini Siapa suka main korang? macam Bukan begini. aku. Nanti diorang kata pasal Ni apa? cerita lama tu. Tangga Lama tak ada tu yellow strip lah, aku tak nampak. Orang sekarang suka main macam begini. Itulah. Diorang Play the lembik victim Tapi yang ni kesian pasal dia Kesian kepada muka? Tak, kesian tu pasal sampai masuk hospital. Ya, kesian So but yalah. Things happen Cannot do Kalau anything. penyakit cari sendiri? Itu pasal aku cakap try not to be so engrossed in your phone. This is the advice jangan engross sangat dengan phone Kalau tersandung, menandung, mengandung, kedong-dong. Mengandung Anak siapa ni? Tak ada. Pak mengandung dia on Dia tengah hayal dia tadi tau. tak. Ya ke? Mengandung terus hidup balik. Ya ke? Dia hidup ni Pak mengandung. Aduh. So yalah, itulah pet peeve aku actually ada banyak cuma benda nak kena jadi baru aku cakap sial lah, ini pet peeve aku sial. Kau faham? Okay, faham. Sometimes it has to happen. It have to happen. Then aku macam sial lah, trigger dah man. Ada tak pet peeve yang kira macam daily? Dia tadi jam. Kira macam benda terjadi daily. Daily itulah yang Yang orang tua jalan lembat depan tua. Itu lah. Asal kau hari-hari jalan belakang orang tua ni? Tak tahu itu tempat neighbor dia aku rasa. Dia kat luar tunggu rasa. bukan Dia dia kau buka pintu. Siul lah. Tapi aku aku hari-hari So aku hari-hari face orang tua. That's why aku cakap aku sayang orang tua. I love old people bro. But then don't cekik my darah lah. Thanks you. Thanks you. Bukan thank you, thanks you. Thanks you How lah. So itulah pet peeve. So kalau aku rasa korang pun ada pet peeve korang sendiri. So korang kalau ada apa-apa, korang boleh share dengan kita. Kita boleh berbual je pasal benda ni. Share je bro. Kita just berbual, like before the topic starts or what. Nanti next episode kita boleh berbual pasal ni. Terus kita just blend into the topic that we want to talk about. We can do it bro. Chill man. Korang ada story apa-apa, korang boleh share dengan kita. Story bodoh. Pet peeve lah. Jangan fetish. Fetish pun boleh lah. Tapi kan kelakar-kelakar punya. Kan. Tapi aku pernah ada. Orang fetish kaki aku, ada. Aku dulu ada satu Kau member. bukan sial. Kaki normal bro. Normal. Oh, Kau pernah serious dengar lah? orang Right. fetish bulu ketiak? Apa sial? Bro. Dah daripada pet peeve sampai sibut. fetish. Kau tengok cekik darah. Cekik darah. Ni pun orang tua juga perangai cekik darah. Tapi aku ada satu member ni aku tak nak namakan dia kan. But kawan aku So dia apparently dia ada this fetish of ni dia cerita kat kita Aku rasa serba salah kalau cakap. Tapi you know who you are bro. I love you bro. But I have to let it out Dia suka bau seluar dalam Tak ada soalan sendiri kan soalan perempuan. Salah perempuan. Dia ajar kita semua macam nak bau seluar dalam. Gila. Dia cakap macam ni. Nat, kau nak kena belajar macam nak bawa suara dalam. Macam mana? Macam gini. Right. Dia ambil dia punya tip dulu kat atas. Kira macam yang Kira. Kau jangan cakap. Ni kira suara lain. Kira suara Aku lain. ingat kau punya besar sial. Kononnya ni suara lama Ini kira dia benar tempat masuk. Okay. Okay. So ni dia punya tip dulu. Oh, ni Okay, perempuan dia besar punya ni. tip, tip dia. So kau kena okay ni dok. Kau stop. Lepas tu kau
Dia cakap ada cara dia nak. Oh, ada cara. Bro, I love you bro. I love you bro. I love you bro. Tapi yalah, he's a very nice guy. Cuba tu lah suka bau suara dalam dengan coli. Coli pula macam mana? Tak, coli dia cakap gini Tak, salah. Habis macam mana? Coli dia suka bau kotor yang celah-celah. Oh. Kira suara berpeluh mah. Asyik. Macam berpeluh gini. Allah basah. Basah. Kau try good sikit dia. Tak boleh. Alamak, dia dah. Jangan cakap pasal. So dia cakap bau kat celah-celah tu. Kau keluarkan ke bau. Sama tak? Lepas tu So sama. sama. Cara dia sama. Cuba kau kena take a break in the middle of it. Macam Tapi aku curious So dalam dia bau tu, orang tu dia kenal tak kenal? Aku setuju. Jangan-jangan dia Apparently aku tak nak cakap, tapi apparently dia cakap dengan aku kat Carousel ada orang jual suara dalam dengan coli yang dah pakai untuk orang-orang. Aku check sekarang. Bro. Nanti lah. Nanti kita check. Gila, for Tapi real memang lah. ada. Serius. Aku Tapi aku not surprise lah pasal aku pernah nampak orang jual kentut tau dalam plastic bag. plastik dia lepas tu diikat perempuan Mak Saleh. Siap bro. in And Singapore ada seller Saleh, Syul. ya. Ada buyer Syul. Apa sial? Serius. Doh, apa benda sial ni kita berbual? Sakit otak sial berbual. Use Tak underwear. boleh. Ada kan? Jack, ada je. Aku dah cakap dengan kau, doh. Yang kau pergi kasih dia idea pasal malam ni dia order Habis siap. ni malam dah order lah. Ada ni kau tahu. Saiz aku Syul. $16. Last Senza sial lah, lace trim aduh. underwear. Apparently got people with this kind of fetish. Asal dia ada pet peeve dia Okay lah, at least dia beli dia tahu siapa punya. Kau imagine dia pergi bawah blok, mana tu ambil Aci punya suara dalam dia bau. Tak, sekarang kalau dia dah beli Aci pay dah ambil at least free tau. Tak ada, kenapa Kalau kenapa kena Aci? Dia beli, tu masalah. Kau kenapa? Kenapa kena Orang tua. Kena dia dah order kan, dia dah beli nampak soalan seksi. Dia sampai sekali Amoy dah tua punya nyonya. Allah. Kira suar bunga-bunga malah. Shit. Dah lah kena bayar $16. Tapi itulah. Kira nyari punya episod. Berbual dekat sikit. M18 M18 lah. berbual sesuatu dalam bro. Betul lah. Padahal kita start fetish. Fetish apa? Pet peeve. Tak pet peeve apa? Tu jadi fetish. Kau lah bongok berbual pasal fetish je. Kalau ada fetish pun boleh share dengan kita. Habis si Hamlau ni pula berbual pasal kaki. Kau Ya. Kaki. Aku pasal ketiak. Aku pasal suara dalam. Sial lah member aku. Dia ajar lagi macam mana nak dah ajar kita satu Crash ilmu. Bro, course dia tu. tengok kita nak podcast Yul. So dia kalau this episode dia tengok kan, I'm sorry bro. You know who you are. Budak-budak pun Sial tahu lah. siapa kau. But I love you bro. I love you bro. Tapi ada orang gini kekek. Tapi bro, aku duduk dengan dia, kekek lah sial dia ni. Dia Aku ni dah just agak. fucking funny guy, but yalah. Bila dah ajar aku suara dalam, macam nak bau suara dalam tu dah macam kekek sikit lah. Macam take a break bro. Ni sampai habis lah. Aku tak boleh lah set that second part tu. Dia pergi tarik ke atas. Tarik ke atas lah. Kira dah No. setu. The fact dia beli suara dalam. Aku tak tahu ada beli ke tak bro, but he did told me that lah. So, Tapi guys, gentle kat Carousel ada guys. korang kalau $16 boleh boleh dapat. korang jangan pergi beli suara dalam pula. Ada bundle tau. Bundle of 4. Sial lah. Oh, Itu dah aduh. pakai, itu dah belum pakai memang. Dah pakai use Tak bro. use agaknya dia jual second hand punya tak dah cuci second hand punya. dah cuci mah, pakai Clorox mah. Kimak $20 pun ada Syul. Alamak, rabak Aku nak je. jual Tak, suara sekarang dalam masa aku. kau macam interested sangat ni. Tak, aku nak jual suara dalam aku hari tu. Sama lah. Resale value tinggi bro. Aduh, resale value tinggi. Kira kalau koyak-koyak pun orang beli mah. Sure lah. Betul lah apa? Betul bro. Kita jual koyak-koyak. Kita jual lah. Pidam beli pun kat reject sial. Kena reject. Aku Siapa nak beli? Siapa nak? Siapa saya nak beli soalan koyak kau? tak tahu lah Syah, maybe orang tua bro. Mungkin. Mungkin bro. Habis cara bau suara lelaki pula macam mana? Oh, lelaki ni Kau tak tanya member kau, maybe dia tahu. Sial lah, dia kalau cakap dia macam mana nak bau suara lelaki, aku dah boleh start risau lah. Aku dah boleh start risau. Risau mat. Risau tau. Risau. Okay bro, kalau nak bau suara lelaki macam gini. Suara lelaki? Risau lah. Aku dah start to Kau dah worry. start backpedal sikit lah Dapat pedal sikit. Lepas tu bro, I think you know what, we stop here bro. Kita dah tak boleh jadi kawan lagi. Kau dah tengok ni episode confirm dia dah ajar kau. Confirm dia next jumpa kau dia ajar kau. Dia mesti menganjing aku. Sial dia ni. But he's a very nice guy lah. So guys, itulah fetish. Tapi korang ada apa-apa benda korang boleh bilang, especially dating stories. Aku nak dengar orang pergi dating stories actually. Serius. Aku nak dengar.
I want to hear. What about dating stories yang kau suka? Tak tahu lah. The macam, romance part atau because the good part, the fight part ataupun it's the funny parts, bro. It's the weird girl or boy or whatever. Oh, okay. You know, Weird like macam experiences. you remember? Okay. Remember the wizard? Aku pernah sekali perempuan ni kan. Habis. Dah start. Sabar dengar dulu. Ni time aku Okay. baru kenal kau punya time. Tapi pada aku bastard. Aku gila kenal dia. sia. Apa dia buat Kau tak kenal, kau tak tak kenal. kenal lagi. Bukan yang bastard aku. Pasal kita kenal through a mutual friend. Alamak Through a chat, mutual friend, yes. Bukan alamak. Bukan alamak, Apa yang nama website yang Alamak. No, bukan. Abang janji, abang delete. Iyalah. Itu apa sial. Janganlah bro. Apa, Friendster? Friendster Shit Tag, apa MySpace, nama tag. Bukan tag, bukan. Dia Omegle. macam chatting platform je. Omegle. Bukan lah, ni zaman dulu lah. Omegle? MSN. Bukan Omegle ke tu? No, bukan MSN. Eh? Was MySpace. it alamat.com lah? Alamat lah. sial. Alamat lah, ya. Kau tak strong tu. Tapi bukan through alamat ni, through mutual friend. Okay. So aku dia cakap dengan aku, perempuan ni sebab dia member aku ni mati dengan tu perempuan dia baru kenal. Perempuan ni cakap dia punya kawan tengah nak cari boyfriend. So aku rasa maybe tengah moving on ke apa lah. Selalu orang tengah cari partner selalu tengah moving on apa. Biasanya kalau orang tengah single macam relax chill, live life. Betul, yang tengah desperate nak cari partner selalu yang tengah moving on apa, tengah heartbreak. Betul. So dia kenalkan lah dengan aku. So kita dah chat for a few days. That time masih SMS lagi. Belum lagi WhatsApp. Okay. Then satu hari jumpa kat Lokban. Ni macam sial lah. Aku bila ingat balik aku rasa Lokban, bersalah sial. Apa kau buat? Tak lah, aku tak buat jahat macam itu. Okay. So bila sampai aku datang dengan member aku lah. So kita nampak tu perempuan ni. Tu member aku cakap, sekali dia ni Aku cakap tak mungkin lah. Tak mungkin dia ni. Asal sia. Siapa dia punya blusher Pikachu bro. Serius. Aku kau jalan sebelah dia aku malu bro. Serius nampak merah. Pum. Dah macam white chicks kau tu dah pum. Begitu kiok melekat sial wayang PG dia kasi. Aku dah macam kau bukan perempuan ni. Dia datang kat aku bro, Kau ada pegang muka dia Tak, aku tak. Jangan lah, nanti kena karen. Kiss pun tak ada. Jangan. Boleh kena electricity. Habis aku bawa dia datang lepak dekat belakang Lot 1. Kat belakang Lot 1 kan tu kan dulu zaman Oh, tu ya, orang ya, lepak ya. isap rokok juga. Correct. Yes. Ya. Lepak kat tengah jalan ada a few more of my friends tengah lepak kat sana tunggu kita. Tengok on the way ni member aku tengok kita dah kekek sial aku dah mati. Sialah. Pukilah sial. Jangan duduk member kau. Bastard gila aku dah sampai dong kali dia rabak-rabak. Tapi perempuan ni tak tangkap. Dia ada slow sikit lah. Aku rasa. Duk, okay. Setengah jalan lepak aku suruh dia balik. Kau Itu bastard dia aku suruh dia balik. Aku pernah bila kita baru-baru start Facebook kan. Tak bukan baru start Facebook lah. Aku pernah sekali ada perempuan ni DM aku way back. That time aku baru pasang nothing to be proud of baru pasang tattoo kat leher ni semua. So itu time aku I think it was 2015. Ya. Tempias. Dan memang gitulah. Tin dia tu Memang. berat sangat. Kadang-kadang nak kena kasih basah sikit. Oh okay. Yes. So bila aku tengah I think I was at work. Sekali aku dah receive this DM kat Facebook. Okay. Sekali aku tengok dia cakap hi, dia add aku dulu. Lepas tu dia hi kat aku. So aku berbual lah, hello. Nedi aja. Ya Nedi. Oh. She said something lah. Sekali aku macam sas lah. Takkan ada perempuan terus datang berbual gini dengan aku kan. So aku pun pergi profile dia. Teka apa bro? Bapuk. Sial. Gila aku dah macam shit. Macam mana aku nak reject bapuk? So aku cakap sorry, I think we can be friends, but we cannot be more than friends. With benefit boleh? No. So terus stop there bro. Dia tak berbual aku lagi. Yep. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira kau dodge a bullet lah. Satu keluar bro. Aku tahu aku tengah pegang gini. Kira cool bro. Kau ada macam sap. Oh shit. Man shit. Cukup time itulah. Aku nak cakap tadi rasa macam mencarut pula. Betul. Takut macam itulah. Apa ni? Tak masuk lubang. Macam tak ada. Asal macam ada sama benda dengan aku. Terang kecak. Oh no. Nahi. Puyau. Kalau sama tak apa, jangan dia pergi besar bro. Kira kau nak cari Annabelle.
Aneh Bibel. Kenapa aneh Bibel lah? Kira Joke shout out to bodoh, Kumar. sial. Yes. Itu kekek saya dia joke. Kekek sial. So yalah, itulah aku pernah one of my weird experience. Actually tak banyak. Aku tak banyak. So I want you guys to just DM us kalau korang ada story yang pelik-pelik apa-apa janji pelik dengan kelakar, you know. Sedih pun boleh lah. Sedih pun boleh. Actually we take in all kinds of stories. Jadi per episode actually kita purposely tak ada topik, kita just duduk terus dah berbual. Yeah, because Freestyle Sebab tu nyari freestyle. Harry Mack bro. Harry Mack. Give me 4 words. 4 words. I love Love. old people. Harry Mack pun tak boleh Sal. I love old people. Try Asial. Try. Hey yo, I love old people. Habis dah. Dia je. Love old people. Eat the nipple. No, smell the underwear. Oh. Baik. Itu tak the best lah Sial. Bodoh sial. So guys, I hope you like this episode. Aku rasa aku just rasa Nadia aku hype gila lah. Correct. Ya. Aku Lagipun, just feel like please lah share your stories. ya. Don't forget to share Dah biasa GKTV share this tau. around, right? Dah biasa GKTV. So hopefully with your support I can buy a new mic stand. Kesian dengan orang. Kau tengok celaka badak. Benda boleh beli sial. Joking Bodoh hari ni. Pikiran Sial aku tu dia ni. See, it's a blessing to have these two people with me to do this podcast. So I hope to hear you guys soon. You know, Yes, kasih kita sir. story, bagi kita as much as you can. I mean, aku tahu lah kadang-kadang orang malas nak ataupun podcast korang boring lah, podcast lain ada apa, rasa aku nak kena kasih korang story kita. But aku rasa it's how we wanna grow as a community, you know. So yeah, aku always dream of having my own community of, you know, just positive people lah. Ya. Kan? Itu Betul penting. tak? Yeah. So it doesn't matter what stories you want to give us. You know, it can be a sad story, it can be a you know, something that can trigger us when you talk about it. Actually ada orang share story dengan kita. Tapi maybe next episode ke apa ke next Ada episode. eh? Ada. Kat mana sial? Ha? Something hot weh. Yes bro. Hot Ya, Kira kalau pegang ada share asap. Dia ni tak habis-habis Dia ni lah, just Syul. bodoh. Dia ni just hal. Bodoh lah. Okay, we're just gonna end it here. So see you guys soon. See you guys soon, man. Same block, same cohort. Okay. Bye. Bye. Ciao.